Dulu baju nak beli 150 pun macam Gila. bulan depan lah, bulan depan lah 200, bulan depan lah beli tapi bulan depan lah, tengok kumpul. Sekarang beli macam tu je. Ya Allah, tahu tinggal berapa? Fiza tanya, dah jom kita dah beli lah kereta, tinggal 15,000. Awak nak beli kereta apa ni? 15,000. Tak tahu. Tak ada Tak ada. 5,000 tak ada kereta. Tak ada. Motor boleh lagi lah. Cash tak ada, 5,000 tak ada. Oh. Aku dah mula macam teruk sangat ni. Bila dia cakap aku stres. Bila aku stres, aku shopping lagi. Habis tinggal 3,000. Duit kumpul tu mana, Fiza? Duit kumpul mana? Tinggal 3,000. Astaghfirullahaladzim, Sashi. Dia kan dah ni dia bising. Okey, tak apa, aku buat balik. Collect balik. Asyik baik lah collect balik dia. Kan mak aku kereta tu kan, ayah aku kereta. Macam-macam lah. Kumpul duit kahwin. Terus Stabil lah. tu okey lah, alhamdulillah kan. Dapat boleh collect balik rupanya kan.